So parking boleh muat 2 kereta, and depan tu pun tak ada rumah, so boleh parking lebih pada 2 kereta lah. Okay, Assalamualaikum. So ini ruang tamu. Okay, bawah tangga tu ada ruang. Okay. Okay. So dekat bawah ni ada satu bilik dan satu bilik air. Ini bilik air yang tingkat bawah. Okay. Dan ini bilik bawah. Okay, bilik bawah ni ada lampu je lah. Kipas kena pasang sendirilah. Mungkin kipas yang dinding. Okay. Okay, bilik bawah. And then dapur ada sinki je lah. And then yang ni ada pintu untuk ke ruang belakang. Mungkin sini boleh letak mesin basuh lah, ada plug ni. Punca air pun ada untuk letak mesin basuh. And owner dah letak pintu siap-siap dekat sini. So belakang ni ada ruang. Saya tak boleh buka pintu ni, cuma ada ni lah, ada ruang sikit belakang ni. Kalau boleh tengok, bolehlah buat tanam-tanam sayur, jemur baju ke. Okay. So kita naik ke atas. Okay, ni tangga asal lah. Mungkin penyewa lama tu dia letak saya tak pasti, tapi nampak ada kesan cabut ni. So ini adalah kesan gam je dia lah. Okay. So dekat atas ni ada 2 lagi bilik. So ni bilik yang lagi satu. Okay, atas ni dah siap lantai kayu lah. Okay. And then ada satu bilik air. Water pressure. Okay, water pressure. Kita cuba shower. Okay, pressure water okay. Then bilik master lah. Okay, so ni bilik master dia. Ada lampu, kipas. Okay, so ni bilik master. So dekat bilik master ni ada lagi satu pintu lah yang connect dengan toilet yang tadi tu. So toilet ni ada 2 pintu lah. Okay. Alright. So itu saja. So teres 2 tingkat, salak perdana, 3 bilik, 2 bilik air.